Untuk makan tengah hari ni aku buat daging masak hitam. Sesuai dengan permintaan bini aku, nak makan lauk kenduri katanya. Tapi aku makan dengan nasi putih je lah. Nak pergi makan kenduri tak ada pula yang jemput. Bila aku cari resipi ternyata terlalu banyak version. Jadi aku gabungkan semua, baca segala komen, ambil tip-tip yang ditinggalkan netizen. Dan hasilnya Alhamdulillah. Bab kata Tok Usop tidak mengecewakan. Aku amat berterima kasih pada korang yang dah ringankan jari tinggalkan komen, bagi segala tips yang korang tahu untuk aku improvekan diri aku. Okey, jom kita masak. Mula-mula potong daging yang telah direbus sampai empuk. Potong ikut saiz yang sesuai. Ukur saiz mulut masing-masing menggunakan refractometer. Lepas dah siap potong, perapkan daging dengan serbuk jintan manis, serbuk jintan putih, serbuk ketumbar, serbuk lada hitam, gula merah, rempah daging, kicap manis dan juga kicap pekat. Perapkan selama mana masa yang korang ada. Minimum 45 minit. Kalau tak ada 45 minit, setengah jam pun bolehlah. Sementara menunggu daging diperap, sediakan bahan untuk dikisar. Kisarkan bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, buah keras, cili kering dan juga kismis. Kismis tu tip yang aku dapat dari komen sebagai pengganti asam keping. Sebaiknya pakai kismis hitam, kalau tak ada kismis minda pun boleh. Barulah minda berfungsi dengan baik. Tak adalah nanti nak komen yang bukan-bukan. Kisarkan dengan sedikit air sampai hancur. Untuk sukatan pandai-pandailah agak. Langkah seterusnya, panaskan minyak dan tumis bawang merah yang telah dimayang. Masukkan kulit kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh dan juga bunga lawang. Kemudian masukkan juga serai yang telah diketuk dan juga daun pandan. Tumis sampai bawang menjadi karamel dan naik bau. Selepas bau memenuhi ruang, masukkan bahan kisar tadi bersama-sama dan tumis sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, boleh masukkan sebiji tomato yang telah dipotong dan juga daging yang telah diperap tadi. Gaul seketika dan tambahkan kicap lemak manis dan juga kicap pekat. Kacau sekejap dan biarkan ia mendidih. Setelah mendidih, masukkan 2 biji cili besar dan perasakan dengan garam dan ajinomoto. Biarkan kuah menjadi sedikit pekat. Bila kuah menjadi pekat, masukkan sedikit kerisik dan juga bawang goreng. Kacau-kacau sekejap, maka siaplah daging masak hitam. Hidangkan bersama jelata. Kalau ada nasi minyak, lagi sedap. Nasi putih pun bolehlah.